Aku dah beli semua mainan lembut brain rot ni dan aku nak buat benda ngeri dengan diorang. Belah diorang pukul 3 pagi. Cuba korang tengok siapa yang kita ada kat sini. Cappuccino Assassina. Wah, korang nampak tak macam mana dia hayun katana dia? Kena hati-hati dengan dia ni. Mainan lembut tung 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 sahur. Aduh, dia jahanamkan semua benda lagi. Siap pecahkan kamera sekali. Mainan seterusnya, 6-7. Korang, jom sebut sama-sama. 6-7. Ciclitera, biciclitera. Maai, lajunya dia. Dia nak lari tadi. Tapi aku sempat tangkap. Kita tetap akan tahu apa ada kat dalam dia. Jadi, duduk diam-diam. Mainan brain rot Udin Din Din Dun. Udin Din 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 Dun, Madin Din Din Dun merupakan... Weh, korang nampak tak betapa sado dia? Kena minta dia ajar workout sikit ni. Brain rot paling sedap Strawberry Elephant. Kecil-kecil pun bising betul. Nak pekat telinga aku. Spaghetti Toilet. Peng. Ni brain rot paling busuk. Harap-harap ada benda best kat dalam. Tapi kita ada juga pasangan brain rot, Ketchup Ru dan Musturu. Kamera kena sembur lagi. Tapi tak apa, kita ada Spider Semi-Admin. Jom kita tengok dia. Tengok tu, dia bergerak. Maknanya, mesti ada benda menarik kat dalam. Kejap lagi kita akan tahu. Oh, dah tenang. Hati-hati. Mainan brain rot Mile Candy. Banyak gila bulu dia. Tapi tu belum semua, korang. Kita ada Lucky Block macam ni. Cuba tengok. Ni Lucky Block Admin. Tapi nak buka ni, kena cukup 1000 subscriber. Cuba tengok. Aku ketuk dengan pisau pun tak jadi apa-apa. Tanpa bantuan korang, kita takkan berjaya. Jadi, tolonglah subscribe channel ni. Cukup 1000 subscriber je. Dan kita akan tahu apa ada kat dalam. Tapi aku bagi tahu korang, ada benda yang sangat misteri dan ngeri kat dalam. Sebab kedudukan dia terbalik. Takut pula aku nak bayangkan apa benda tu. Tapi kita ada juga Lucky Block Halloween. Kat dalam tu ada benda betul-betul ngeri. Sampai aku pun takut nak buka. Tapi kalau korang bagi cukup 5,000 subscriber, kita boleh buka. Korang, tolong pakat cari butang subscribe dan tekan sekarang. Tapi tu pun belum semua. Korang, kita ada brain rot yang berkunci dalam kotak rahsia ni. Orang cakap ni brain rot paling jahat dan paling ngeri. Tapi nak buka kotak ni, kena dapat 15,000 like. Korang takkan dapat aku. Like banyak macam tu, korang takkan dapat kumpul punya. Korang dengar tak? Dia gelakkan kita. Dia ingat 15,000 like tu banyak sangat. Padahal, video-video sebelum ni, kita pernah kumpul sampai 20,000 like. Setakat 15,000 tu kacang je. Cepat tekan like sekarang dan kita buka tengok apa ada kat dalam. Siapa yang memandai sangat ni? Spionira Golubira, jom pantau like. Dan kau sendiri pun, pergi like sekali. Korang, jom kita pilih mainan brain rot pertama yang kita nak belah. Dan aku ada idea. Apa kata korang yang pilih? Pergi kat ruangan komen sekarang dan tulis siapa yang patut dibelah dulu. Bagi aku suka Spaghetti Toilet. Sebab dia busuk dan aku rasa ada benda menarik kat dalam. Jom, tulis komen korang. Nanti aku baca. Komen mana yang paling banyak? Yang tu kita belah dulu. Okey, banyak gila komen suruh belah Tung Tung Sahur. Pilihan yang bagus korang. Tapi lagi banyak komen suruh belah Mile Candy. Biar betul. Korang nak belah yang ni ke? Jom kita tengok. Kat dalam ni macam ada benda menarik. Rasa macam padat gila. Okey, jom kita buka cepat. Okey. Ada benda lah. Memang ada benda kat dalam. Apa? Pistol? Dalam mainan Mile Candy? Jom kita cuba tembak. Jujurnya, aku takut sikit. Jom, tembak ke atas. Oh, ni pistol mainan rupanya. Kat hujung ni ada Chupa Chups. Jom kita cuba. Ni gula-gula paling sedap aku pernah rasa. Boleh guna untuk prank orang ni. Bau. Dia boleh tembak ke? Rasa macam Chupa Chups ni dah tembus dinding kita. Jom tengok. Ni besi ni. Chupa Chups ni boleh tembus besi. Aku tak boleh nak cabut Chupa Chups ni. Tak apalah, biar je kat situ. Dan pistol ni kita simpan kat tempat selamat.
Sebab benda ni betul-betul bahaya. Jom kita tengok apa lagi ada kat dalam mainan ni. Okey, ada satu paket ni. Ni gula-gula paling masam kat dunia. Jom kita buka cepat dan rasa. Banyaknya. Biar betul, warna dia pink sama macam mainan ni. Jom kita rasa cepat. Aku dah tak sabar nak rasa kehebatan dia. Okey, hati-hati. Mak ai, masam gila. Sampai herut-berut muka aku. Jom tengok korang, ada tak benda lain yang boleh hilangkan rasa masam ni? Okey, aku ada rasa sesuatu. Kotak pelik apa ni? Okey. Cuba korang tengok, ni gitar betul. Dan kat hujung dia ada lollipop. Oh, ada butang kat sini. Jom kita tekan. Dah berkelip. Mungkin ni sejenis penambah perisa. Cepat-cepat masuk dalam mulut. Korang, baru aku faham apa benda ni. Ni lollipop music. Dan nak dengar music tu, kena masukkan lollipop ni dalam mulut. Nanti akan ada music pelik berbunyi dalam kepala korang. Korang nak cuba juga? Dengar tu. Best kan music dia? Ni benda paling pelik aku pernah tengok. Okey, jom kita letak tepi dulu dan tengok kalau ada benda lain lagi dalam mainan ni. Jom, mari sini. Korang cuba tengok. Ni robot kucing betul. Macam mana dia boleh muat dalam mainan ni? Dan kat sini ada remote dengan banyak gila butang untuk kawal dia. Jom kita cuba tekan salah satu. Aku tak pernah tengok robot kucing menari. Comel gila. Okey korang, jom tengok apa lagi arahan yang ada kat sini. Jom kita cuba tekan butang yang ni pula. Pemusnahan kendiri dalam masa 3, 2, 1. Dahsyat betul korang, kuat gila letupan tadi. Nampaknya aku dah salah tekan butang. Dan robot kucing ni terus meletup. Okey, jom kita kemas dia elok-elok dari atas meja dan belah mainan brain rot yang seterusnya. Aku rasa kita patut ambil tung-tung-tung sahur sebab ramai juga yang undi dia. Mari sini. Okey. Korang, kat dalam mainan tung-tung-tung sahur ni ada habuk kayu. Harap-harap tung-tung-tung sahur yang betul tak datang sebab dalam video sebelum ni dia garang gila. Okey korang, jom kita raba-raba. Kut-kut ada benda kat dalam. Biar betul. Dalam mainan lembut tung-tung-tung sahur ni ada patung tung-tung-tung sahur. Okey korang, jom kita letak dia kat sini. Jom tengok kalau ada benda lain lagi. Ni speaker kayu. Okey, jom kita dengar lagu apa yang ada. Lagu dia rancak gila, tapi speaker ni kuat sangatlah. Tung-tung-tung sahur tengah menari. Robot kucing menari tu dah best, tapi tung-tung-tung sahur menari lagi gempak. Nampaknya bateri speaker dah habis dan tung-tung-tung sahur pun dah berhenti menari. Tapi tak apa, jom tengok apa lagi ada dalam mainan ni. Ni crossbow mini. Jom kita test cepat. Oh, guna belon. Biar aku terangkan macam mana crossbow ni berfungsi. Dia menembak guna pencungkil gigi macam ni. Apa yang perlu buat? Cuma tarik tali dia. Masukkan pencungkil gigi dan dah sedia. 1, 2, 3. Biar betul. Tengok tu korang. Dia siap terpacak kat kotak. Kecil-kecil pun padu gila. Jom tengok kalau ada benda lain lagi. Kita dah jumpa jantung sebenar tung-tung-tung sahur. Ni sejenis kotak berkuci. Jom kita cuba teka kod dia untuk buka. Okey, ada 3 roda pemutar kat sini. Maknanya kena cari kod yang betul. Jom kita pilih perkataan saya. Seterusnya. Oh, ada perkataan cinta. Saya cinta. Dan kat sini, aku rasa aku dah dapat teka kotak ni. Saya cinta. Maknanya kamulah. Jom kita pilih kamu. Ada pun. Saya cinta kamu. Dah buka. Korang, ni lencana balerina cappuccino. Maknanya, tung-tung-tung sahur cintakan balerina cappuccino. Tengok ni,
Ada benda lain lagi kat dalam. Ada nota. Ni bentuk hati. Korang tung 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 sahur, cintakan subscriber channel kita. Maknanya korang, kalau korang dah subscribe channel kita, maksudnya tung 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 sahur cintakan korang. Best gila kan? Dan kalau korang belum subscribe lagi, pergi subscribe sekarang juga. Jom join team kita. Dan korang, aku nak ingatkan yang Lucky Block akan terbuka bila subscriber bertambah. Jom kita tengok Lucky Block tu. Korang cuba tengok. Tinggal lagi 700 subscriber je untuk buka Lucky Block admin. Dan untuk Lucky Block Halloween pula, tinggal lagi 4,700 subscriber. Tapi aku tahu korang pun tak sabar nak tahu apa ada kat dalam. Sama macam aku. Jadi pergi subscribe dan tak lama lagi kita akan buka untuk tengok apa ada kat dalam. Oh, kat situ pun ada progress juga. Jom. Korang cuba tengok. Korang dah kumpul 5,000 like dan tinggal lagi 10,000 je. Lepas tu kita akan tahu brainrot rahsia apa yang ada dalam kotak ni. Jom cepat-cepat tekan like biar dia tahu langit tinggi rendah. Jom kita belah mainan seterusnya. Okey, korang, jom kita pilih brainrot seterusnya. Bagi aku suka sangat Udin Din 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 Dun ni. Dia letak batu bata kat dalam ni ke apa? Berat gila. Kecil je, tapi tak terangkat. Cuba tengok. Pisau aku sampai bengkok korang. Okey, kau yang minta kan? Aku ada pisau ni. Katana betul. Ambil kau. Tak dapat lawan katana kan? Okey, jom kita tengok kenapa dia berat sangat tadi. Patutlah mainan ni berat gila. Tengok ni, ada pemberat yang berat dia dekat 1,000 kilogram. Tapi sekarang mainan ni dah ringan. Jom tengok kalau ada benda lain lagi kat dalam. Bukan korang, ni bukan cawan. Ni blender tangan mini yang mudah alih. Guna benda ni boleh buat milkshake sedap gila. Jom tengok kalau ada benda lain yang kita boleh guna untuk buat milkshake. Korang tengok ni air tin Udin Din Dun yang betul. Menarik. Tapi ada benda lain lagi kat dalam. Wow, korang tengok ni. Ni hirisan oren Udin Din Dun yang betul. Cantik dan pelik betul rupa dia. Okey, jom kita rasa. Aku teringin sangat nak tahu apa rasa dia. Okey, Ak. Bau dia memang bau oren betul. Tak. Rasa dia macam aku tengah makan oren betul. Okey, jom kita minum air sekali. Kita ada air tin ni. Lagi sedap daripada Fanta. Kat belakang ni ada manual. Rasa macam manual untuk buat milkshake. Tengok ni korang. Kita kena ambil hirisan oren ni dan masukkan dalam blender. Kita dah ada blender. Lepas tu tuangkan air tin tadi. Kita pun dah ada air tin tu. Blenderkan, minum dan lepas tu kita akan jadi kuat gila. Dah siap korang? Okey. Biar betul. Okey, jom kita rasa. Kejap. Benda ni macam mencurigakan sangat. Apa kata kita bagi milkshake ni kat tung 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 sahur dulu dan tengok apa jadi. Okey, jom. Satu teguk je. Okey, dan sekarang aku rasa kita kena tunggu kejap. Tung 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 sahur terus jadi sado gila. Okey, kalau dia boleh jadi sado, maknanya aku pun boleh juga. Jom. Wah! Korang nampak tak betapa besarnya tangan aku tadi? Mana pergi semua tu? Dan tung-tung-tung sahur pun dah jadi biasa balik. Takkanlah benda ni tak menjadi. Tapi pelik. Korang tahu tak? Aku rasa macam aku kuat gila sekarang ni. Jom kita test kat pemberat ni. Korang nampak tak? Benda ni rasa ringan gila bagi aku. Nampaknya milkshake ni betul-betul menjadi. Aku siap boleh pusingkan guna jari lagi. Korang, aku suka gila jadi kuat ni. Tapi sekarang jom kita beralih ke brainrot lain pula. Sementara tu kita kemas semua ni dulu. Korang, jom kita pilih mainan brainrot seterusnya yang kita nak belah. Aku rasa menarik juga kalau kita tengok apa ada kat dalam Chikritera Bisikritera. Okey, mana pisau aku? Jom! Korang, ni duit shilling betul. Agak-agak ada lagi tak?
Banyaknya duit shilling. Tapi shilling ni macam pelik sikit korang. Ada pembalut ke ni? Rasa macam coklat. Teringin pula nak rasa. Jom kita cuba. Sedap gila coklat ni. Tapi manis sangat. Okey, jom kita tengok apa lagi ada dalam mainan ni. Korang, tengok ni. Ni basikal betul. Ciclitera Biciclitera. Roda dia boleh pusing. Handle pun boleh pusing. Sebenarnya korang, benda ni dipanggil finger bike. Guna jari pun boleh buat macam-macam trik. Jom aku tunjuk. Nampak tak trik yang aku boleh buat? Okey, jom kita tengok apa lagi ada kat dalam mainan ni. Ni replika mini Ciclitera Biciclitera. Korang perasan tak kat dalam ni ada chewing gum? Banyak gila. Jom kita rasa. Okey, kena pusingkan tombol ni. Oh, dapat chewing gum. Okey. Sedap gila. Aku nak lagi. Korang nampak tak betapa besarnya belon tadi? Okey, jom tengok kalau ada benda lain lagi. Tak ada, dah kosong. Okey, aku nak habiskan semua ni dulu. Lepas tu kita beralih ke brain rot seterusnya. Cuba korang tengok ni. Tinggal lagi 500 subscriber je. Lepas tu kita akan tahu apa ada kat dalam Lucky Block Admin. Dan tinggal lagi 4,500 subscriber untuk belah Lucky Block Halloween. Aku rasa kat dalam tu ada benda yang tersangat ngeri dan sangat-sangat menarik. Tapi sayangnya kita ada masalah korang. Tengok ni, sepanjang masa ni baru 2 orang je yang tekan like. Nampaknya betul cakap brain rot rahsia tu, kita takkan dapat kumpul like yang cukup. Aku sentiasa betul. Korang, benda ni masih boleh diselamatkan. Pergi tekan like sekarang juga. Kalau ada yang lupa butang like, rupa dia macam ni. Pergi cari kat bawah video ni dan tekan. Cuma dengan cara ni je kita boleh tahu siapa ada dalam kotak rahsia ni. Jom korang, aku percaya kat korang. Dan sekarang kita beralih ke brain rot seterusnya. Okey, korang, jom kita pilih brain rot seterusnya. Aku rasa patut pilih Strawberry Elephant. Menarik ni. Jom kita belah. Okey. Oh, korang tengok ni. Ni lollipop strawberry bentuk gajah. Dia sembur sirap strawberry kat akulah. Nampaknya betul tekaan aku. Lollipop ni memang perisa strawberry. Jom kita rasa cepat. Sedapnya. Okey. Sedap gila. Dan manis sangat. Okey, jom tengok apa lagi ada. Okey, korang, tengok ni. Ni macam buah strawberry. Ni puzzle. Aku rasa kena selesaikan bagi sama warna. Yang ni ke sini, yang ni ke sini. Okey, ada benda jadilah korang. Aku rasa kat dalam ni ada benda boleh makan. Okey, jom kita cuba buka. Oh, berjaya. Korang, kat dalam ni ada gula-gula. Jom kita rasa. Warna-warni pula tu. Bestnya. Masam juga. Tapi tak semasam gula-gula daripada Mile Candy tadi. Okey, ada benda lain lagi tak? Sayangnya kosong korang. Tapi tak apa. Jom kita kemas dan pilih brain rot seterusnya. Okey, korang, jom kita ambil mainan brain rot seterusnya. Aku rasa patut pilih 6-7. Dia kan meme terkenal satu dunia. Mesti menarik nak tahu apa ada kat dalam dia. Jom, okey, ambil pisau dan belah elok-elok. Bekas slime. Kenapa ada bekas ni kat dalam mainan? Pelik betul. Apa kaitan 6-7 dengan slime? Mungkin ada benda kat dalam? Bestnya slime ni. Okey, kita ada piring. Jom kita letak kat atas ni. Kat dalam ni langsung tak ada apa-apa. Jom tengok kalau ada benda lain lagi yang lagi menarik. Biar betul, korang nampak tak tadi? Ni bukan slime biasa. Dia dah bertukar jadi nombor 67, iaitu 6-7. Korang nampak tak tadi? Baru jap tadi slime nombor 67 tu bertukar jadi patung muka meme 6-7 ni. Korang, patung ni akan masuk dalam koleksi kita. Piring ni kita letak tepi, letak patung ni kat sini. Okey, jom kita tengok apa lagi ada dalam meme ni.
Korang, tengok ni. Ni cermin mata 6-7 yang gempak gila. Jom kita cuba pakai. Okey. Ada benda pelik tengah jadi. Korang nampak tak? Kepala aku dah bertukar jadi 67. Okey, jom cabut cermin mata ni. Aku takkan sentuh benda ni lagi sampai bila-bila. Jom tengok kalau ada benda lain lagi. Tapi yang selamat sikit. Korang tengok ni. Ni kalkulator. Ni versi jahat Brainrot 6-7. Jom kita cuba kira. Nak tahu juga betul ke tidak jawapan dia. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 67. Semua orang tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kat sini dia tunjuk 67. Jom kita cuba lagi sekali. 4 tambah 4 sama dengan 67. Keluar 6-7 lagi. Korang tulis kat ruangan komen agak-agak berapa jawapan untuk 4 tambah 4. Aku teringin nak baca. Nak tahu korang pandai matematik ke tidak. Tapi kalkulator ni memang langsung tak boleh guna. Okey. Tak ada. Nampaknya dah kosong. Jom kita beralih ke Brainrot seterusnya. Apa kata kita ambil 2 Brainrot sekaligus? Kecuru dan Musturu. Korang lagi suka yang mana? Sos tomato ke mustard? Macam ni lah. Kalau korang suka sos tomato, pergi subscribe channel ni. Tapi kalau korang suka mustard, pergi tekan like. Nanti kita tengok mana yang lagi ramai. Dan sekarang jom kita tengok apa ada kat dalam mainan ni. Okey, ni balasan sebab korang dah kotorkan kamera tadi. Menarik betul nak tahu apa yang tersembunyi kat dalam. Okey. Korang tengok ni. Ni sos tomato betul daripada kecuru sendiri. Aku rasa sedap gila ni. Jom kita rasa. Okey. Ada tali lah. Apa benda ni? Oh, baru aku faham korang. Ni botol khas untuk prank orang. Okey, jom kita belah musturu pula. Korang tengok ni. Kat dalam ni ada ubat magic yang boleh tukarkan semua benda jadi sos tomato. Oh, ada benda lain lagi. Dan ni pula ubat magic yang boleh tukarkan semua benda jadi mustard. Aku rasa baik aku pakai sarung tangan. Takut nanti tangan aku pun bertukar jadi sos tomato dengan mustard sekali. Okey korang, kat mana kita nak test benda ni? Oh, kita kan ada lagi mainan Brainrot 6-7 tadi. Dia pun dah kosong. Jadi kita boleh test kat dia. Jom kita buat. Korang cuba tengok apa yang kita dah buat ni. Ni 6-7 Kecuru Musturu. Dan korang, kat dalam dia pun ada benda juga. Tapi jom kita simpan untuk video seterusnya. Tulis kat ruangan komen nak sambungan. Nanti kita akan buat video baru dengan Brainrot yang baru. Tapi ingat korang, kita cuma kira komen daripada orang yang dah subscribe channel ni je. Jadi kalau belum subscribe, tolong subscribe sekarang juga. Sementara tu, kita letak dia kat tepi dulu. Okey korang, jom kita tengok apa ada kat dalam kecuru. Ada benda keras lah. Ni kentang goreng. Kentang plastik rupanya. Pelik betul. Korang nampak tak tadi? Kentang goreng tu bertukar jadi robot. Dah kenapa? Korang nampak tak? Dia tembak sesuatu kat aku. Siap lari lagi, penakut. Apa benda ni? Oh, sos tomato rupanya. Kalau makan dengan kentang goreng tadi mesti sedap gila. Jom kita tengok apa ada kat dalam musturu pula. Okey, ada bekas apa ni? Korang tengok ni. Ni peanut butter. Aku memang suka gila benda ni. Jom kita rasa. Okey. Ni mustard ke? Ni prank daripada musturu rupanya. Dia sengaja tampal stiker ni nak bagi aku keliru. Jom kita tengok apa lagi ada dalam musturu. Bukan aku buat bunyi itu korang. Bantal kentut rupanya. Kau ni memang suka prank orang ke apa? Jadi korang, kesimpulannya dua Brainrot ni memang hantu prank. Dan diorang pun dah kosong. Jadi kita boleh beralih ke Brainrot seterusnya. Okey korang, kita tinggal lagi 3 Brainrot. Jom kita pilih siapa nak dibelah seterusnya. Korang, siren dah berbunyi. Maknanya ada benda dah terbuka. Jom kita tengok apa dia. Okey, bukan yang ni. Korang dah subscribe ramai-ramai. Sampai Lucky Block admin dah terbuka. Jom kita aktifkan cepat. Nak tahu apa ada kat dalam. Dah sedia? 1, 2, 3.
Kita dapat La Grande Combinación. Kat dalam dia ada gabungan semua brain rot ni. Cuba tengok betapa gempaknya dia. Mana dia pergi? Habis tu apa yang dia tinggalkan ni? Korang tengok ni, dia tinggalkan mainan untuk kita. Dan korang, kat dalam ni ada benda. Tapi aku rasa mainan ni patut kita simpan untuk video seterusnya. Masa kita ada brain rot lain. Kalau korang suka idea ni, pastikan korang tekan like dan subscribe channel ni. Dan tulis kat ruangan komen, nak part 2, nanti kita akan buat. Sementara tu, jom kita letak dia kat sini. Busuk gila bau spaghetti toilet ni. Jom kita ambil dan belah dia sekarang. Nak tengok apa ada kat dalam dan apa yang busuk sangat tu. Mari sini. Okey. Korang tengok ni. Kat dalam ni ada mi. Menarik betul. Okey, jom kita keluarkan. Jom kita rasa. Oh, ni mi jelly rupanya. Jom kita tengok lagi. Mesti ada benda kat dalam lagi. Okey, ada remote pelik kat sini. Korang ni tahi besar gila. Tapi kejap. Dia ada roda lah. Dan remote ni mesti untuk kawal dia. Jom kita cuba. Dia guna radio control rupanya. Pelik tapi kelakar. Ada butang lain lagi kat sini. Jom kita tekan. Rupa-rupanya benda ni yang busuk tadi. Okey, jom kita letak tahi ni jauh-jauh dari sini dan tengok kalau ada benda lain lagi kat dalam. Korang takkan percaya, tapi kat dalam ni ada mangkuk tandas dan ada benda lain lagi dan benda macam ni. Apa benda ni? Ni sejenis game ke apa? Benda ni boleh tembak tahi. Aku rasa aku dah faham macam mana nak main. Ni sejenis board game. Letak mangkuk tandas macam ni, letak katapult ni, letak tahi dan kena tembak tahi tu bagi masuk dalam mangkuk tandas. Jom kita cuba. Tapi tak apa. Jom kita buat macam ni. Kalau aku dapat tembak tahi ni masuk dalam mangkuk tandas sekali cubaan je, korang kena subscribe channel ni. Tapi kena tepati janji tau. Kita dah setuju kan? Setuju. Okey, jom cuba. Masuk! Korang, aku dapat masuk sekali cubaan je. Pastikan korang subscribe channel ni. Kita kan dah janji tadi. Siren berbunyi lagi. Maknanya ada benda dah terbuka. Bukan korang, brain rot rahsia tu masih belum terbuka. Tapi tinggal lagi 1000 like je. Jom kita usahakan lagi sikit nak tahu siapa kat dalam. Korang tengok ni. Lucky Block Halloween dah terbuka. Jom tanpa buang masa, kita terus buka. Kita dapat laka sabu yang tersangat rare. Peluang nak dapat dia cuma 0.3% je. Cuba korang bayangkan. Dan dia pun dah hilang. Tapi dia tinggalkan mainan untuk kita. Jom kita tengok mainan tu. Wah, korang, mainan ni pun akan masuk dalam koleksi kita juga. Lebih tepat lagi, kita akan belah dia dalam part 2 nanti. Tulis kat ruangan komen, nak part 2. Nanti kita akan buat video tu. Sementara tu, jom kita letak dia kat sini. Jadi korang, kita tinggal lagi 3 mainan brain rot. Ada Cappuccino Assassina. Ada brain rot rahsia. Korang, jangan lupa tekan like tau. Aku teringin sangat nak tengok siapa kat dalam. Kena sempatkan sebelum video ni habis. Dan juga Semi Spider Admin. Aku rasa patut belah yang ni dulu. Dia dah mula bergerak balik. Okey. Kena belah cepat-cepat. Korang, banyaknya laba-laba. Aku takut gila dengan laba-laba. Okey, rasa macam aku dah kibas semua tadi. Okey, mana dia orang lari? Kat area sini kot. Entah-entah tengah merayap kat lantai atau merayap kat dinding. Tak pastilah. Kenapa kau pukul aku? Ada labah-labah besar gila rupanya kat belakang aku tadi. Terima kasih banyak-banyak kau dah selamatkan nyawa aku. Jom kita tengok apa ada kat dalam mainan ni. Okey, apa benda ni? Ni labah-labah lagi ke? Oh, tengok ni. Ada labah-labah dengan benda ni. Rasa macam pam angin. Bila aku tekan, labah-labah tu melompat. Aku rasa ni labah-labah mainan untuk prank orang. Boleh guna untuk prank kawan-kawan korang. Tengok ni, korang buat macam ni. Tengok tu, ada labah-labah, ada labah-labah. Okey, tak apa. Pasal mainan ni kita dah faham. Jom letak tepi dulu dan tengok apa lagi ada kat sini. Dia betul-betul hidup ke tadi? Dan aku siap pegang dia guna tangan lagi.
Okey. Tak nak ada laba-laba lagi dah. Tapi korang, aku ada jumpa sesuatu. Okey. Korang, tengok ni. Ni rantai Najib Azim tak apel hidup tengok apel Umi Sekai. Okey korang, jom kita cuba pakai. Nampak macam aku ni tak takut laba-laba langsung. Rantai laba-laba tu dah lari dan dia ada kat dalam baju aku. Dah jatuh. Dah jatuh dan dah lari. Dah pergi main jauh-jauh. Nampak macam aku ni tak takut laba-laba langsung. Rantai laba-laba tu dah lari dan dia ada kat dalam baju aku. Dah jatuh dalam tempat dia lagi. Betul tak? Agak tangga semua kecil menengah terserang. Baju. Betul? Maknanya aku boleh bagi segar sikit badan aku sekarang ni. Mari sini. Okey. Kan aku dah cakap memang dah boleh agak kopi aku. Nampaknya kat dalam tu bukan kopi. Jom kita tengok. Bau dia bau kopi dengan coklat. Mungkin ni sejenis gula-gula. Korang sedap gila. Tapi kalau nak bagi segar badan, kena minum kopi lagi banyak. Korang, aku rasa bertenaga gila sekarang ni. Jom, cepat-cepat tengok apa lagi ada kat dalam mainan ni. Korang, tengok ni. Ni katana. Wah. Aku tak pernah tengok benda macam ni seumur hidup. Tapi aku rasa benda ni tak boleh guna untuk potong apa-apa pun. Jadi jom, kita simpan balik. Apa yang aku dah buat tadi tu? Okey, kena cuba lagi sekali elok-elok. Korang, benda ni betul-betul bahaya. Baik kita simpan jauh-jauh dan jangan sentuh. Dan dalam mainan ni pun, dah tak ada apa-apa lagi. Korang, siren dah berbunyi. Korang dah berjaya buka sangkar ni. Korang dah kumpul lah yang cukup. Jom kita tengok brain rot rahsia apa yang ada kat dalam ni. Okey, mari sini kau. Korang dah sedia nak tengok? Ni brain rot Cerberus. Dan aku rasa kat setiap kepala dia ada benda. Jom kita belah cepat-cepat dan tengok. Ni tangan manusia betul ke? Nampaknya Cerberus ni dah makan orang lah. Jom kita belah kepala yang seterusnya pula. Ni lidah ke apa? Ni gigi. Agak-agak kalau aku cuma pakai. Okey. Baik, simpan balik. Takut Naiku pun bertukar jadi jahat sekali. Okey korang, kita tinggal lagi kepala yang terakhir, yang ketiga. Jom kita tengok apa ada kat dalam dia. Asia, ni kamera betul ke? Okey, jom kita pilih mode tangkap gambar. Oh, berfungsilah. Aku nak ambil selfie. Benda ni nampak macam magic. Okey. Apa benda ni? Kat belakang aku tu Cerberus ke? Cuba korang tengok gigi dia tu. Dia memang nampak garang gila. Okey, kat mana dia tadi? Aku rasa takut dan seram gila sekarang ni. Okey, aku nak lari balik rumah dulu. Sementara tu, korang pergi tengok video yang ni. Video ni best gila. Mesti korang suka punya. Ni ada tangkap aku lah.